cerita dekat sini, orang yang tinggal solat, hati-hati. Orang yang tinggal solat ni, kena jaga-jaga, kena berhati-hati. Solat macam kita sentiasa ulang. Kalau solat lagu mana sekalipun, pokok pangkal solat tadi ni, mesti kena belajar cara solat bagi betul. Kalau main-main tanpa belajar, terus solat tu dikira tidak sah. Walaupun kita rasa semayang tu, tapi semayang tu dikira tidak sah. Sebab tak belajar. Sebab apa nak sah semayang tadi ni, dia mesti bermula dengan bab taharah, bab bersuci. Basuh berak bersih tak bersih. Basuh najis kencing bersih tak bersih. Guna yang apa basuh berak? Guna yang apa basuh kencing? Guna yang mutlak ke yang mustahmal? Boleh kenal tak? Boleh beza antara air mutlak dengan air mustahmal. Tak tahu nak beza lagu mana? Pakai basuh lagu tu. Sah tak basuh kencing berak? Jika tidak sah. Jadi wajib kena kenal nama ayat tadi ni. Hak mana yang katakan air mutlak, mana yang dikatakan air mustahmal. Kita takut mungkin kita basuh berak ke, basuh air kencing ke, kita guna air mustahmal, kita basuh najis kita. Maka dihukum tidak sah basuh air kita tadi ni. Yang pertama, wajib kita kena kenal air mutlak dan air mustahmal. Kemudian pula, kita ketika nak ambil wuduk, kena tahu hukum hakam wuduk tu lagu mana. Wuduk tu dia ada rukun-rukun, 6 rukun-rukun wuduk. Tiap-tiap rukun wuduk tu dia kena ada pecahan-pecahan dan syarat-syarat dia. Nak basuh muka lagu mana? Apa syarat basuh muka? Nak basuh tangan sampai ke siku? Apa syarat dia? Dan basuh kaki pun apa syarat? Banyak benda yang terbit daripada tiap rukun wuduk tadi ni, dia ada syarat-syarat dia yang mesti kita kena penuh. Kalau kita tak tahu syarat-syarat wuduk, maka ambil wuduk lagu tu sahaja, maka wuduk kita dikira tidak sah. Nampak tak? Dah ambil wuduk dah, baru kita nak sembahyang. Nak sembahyang ni pula dia ada 13 rukun. Nak sembahyang pula dia ada 13 rukun. 13 rukun. Tiap-tiap rukun solat 13 tu, tiap-tiap satu rukun dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat. Sampai nak bagi salam pun dia ada syarat dia. Kalau kita tak belajar rukun sembahyang, macam mana kita nak tahu syarat-syarat dia? Maka sembahyang juga, sembahyang tanpa tahu hukum hakam syarat-syarat rukun tadi ni, maka sembahyang dikira tidak sah. Nama sembahyang tapi sembahyang tidak sah. Sebab tu kita seorang mukallaf wajib mengetahui 3 ilmu tadi ni. Yang pertama, wajib kita kena tahu rukun satu-satu ibadah. Kalau solat, rukun solat wajib kita kena tahu. Syarat sah solat wajib kita kena tahu. Perkara yang membatalkan solat wajib kita kena tahu. Tapi kalau kita tak tahu, maka solat kita dikira tidak sah. Maka sebab itulah pentingnya solat tadi ini mestilah didasarkan kepada ilmu. Bila ada ilmu, bila mengaji, baru kita faham lagu ni rupanya solat yang sebenar. Tambah kita duduk sembahyang, duduk mengaji lagi. Duduk guru pun duduk mengaji lagi. Sebab apa? Sebab itulah kita kena ambil berat soal pengajian. Sebab tu soal mengaji ni menjadi asas kepada pengesahan semua ibadah. Sebab tu mengaji kelas fardu'ain tak kira di mana sekalipun, namanya kelas fardu'ain itulah pengajian yang wajib kita kena belajar. Fiqh, tauhid, tasawuf. Wajib kita kena belajar. Tujuan apa belajar ilmu fardu'ain? Tujuan apa kita belajar ilmu fiqh? Nak mengesahkan ibadah kita. Sebab apa kita mengaji ilmu tauhid? Nak mengesahkan akidah kita. Sebab apa wajib mengaji ilmu tasawuf? Sebab nak memperelokkan akhlak kita. Tapi kalau 3 ilmu ni tak ada, maka jahannamlah ibadah kita. Rosaklah ibadah kita. Dari sebab tu ahli neraka, antara penghuni ahli neraka, orang yang tinggal solat, orang yang mendedah aurat, orang yang derhaka pada kedua ibu bapa dan seumpama yang